Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita sibukkan? Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja jadikan kita sibuk dengan dunia sampai kita lupa tentang hari akhirat. Kita sentiasa rasa duit kita tak cukup dan kita sentiasa nak kerja lebih overtime lah, mungkin kita ambil masa yang ada lebih ni, kita nak upgrade skills kita jadi kita boleh naik pangkat, dan kemudian kita kata tak cukup, nak kerja tambah lagi, dan kita kumpul harta rasa macam tak pernah puas sampai meninggal. Bayangkan pula Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang sentiasa fikir tentang hari akhirat. Sibukkan masa kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan orang yang dalam hospital, yang kita kata tak lama lah mereka, tapi yang meninggal orang yang bukan di dalam hospital. Maksudnya kita tak tahu bila ajal maut kita. Bukan bererti kita sakit ni kita pasti akan mati. Kita yang sibuk bekerja, yang fikir tentang dunia ni, berkemungkinan kita mati dulu sebelum orang yang fikir tentang hari akhirat.